Bodi makan nasi goreng sedap ni. Apa dia panggil? Tahu? Nasi goreng ayam goreng. Nasi goreng ayam goreng. Dia tak bagi itu kan? Tak. Kau tak tutup tadi yang kamera? Kau tak tutup kamera kan? Atau dah nampak dia tak sambil letak je? Buat white ke? Penting saya nak miso soup. Style miso soup. Yang ni kot. Ni sambal belacan. Ni sambal ni daging. So saya makan salmon teriyaki. Itulah sebab ada banyak toge. Tebal. Boleh habis tak? Ikan juga. Kadang kalau banyak-banyak kita rasa muak. Lama-lama dulu dia rasa tapi habiskan lah. Diorang baru lepas makan, so nak start brisk walk. Okay, tunjuk jam masing-masing. So ni saya punya jam. Alah, awak punya jam nampak. Okay, kita tengok dapat tak 10,000 langkah dekat IOI City Mall. Janji. Tak janji boleh. Jom. IOI City Mall ni dekat dalam rumah kita orang. Paling suka pergi sini. Papa suka pergi sini tak? Wadi pun suka, Cik Ana pun suka. So kita Semua lah. Semua ada. semua ada kat sini. Makanan mahal ada, makanan murah ada. Jadi kita orang makan dekat food court sebab Wadi nak makan lain, Cik Ana nak makan lain. Junction. Ni pintu lain. Tadi kita orang masuk pintu lagi satu. Junction. Ni Boost Juice. So, tak nak, gemuk. Masa saya gemuk hari tu, Boost Juice je lah aku telan. Sebab sedap. Lepas tu Sukiya. Sukiya ni tak pernah tak beratur. Beratur? Alhamdulillah saya dah tak minat sangat. Dah jemu. Tu beratur tapi tak panjang macam biasa. Serius lah. Ni tak panjang ni. Betul tak sampai sini ni? Kan benda ni nak beratur lah. Sedap. Awak pegang? Lagi benda lain. Ni pegang ni. Tak off ke? Tak. Tak, jalan dulu. Okay, kita lalu tingkat atas sekali ni. Lepas tu nanti kita pusing sampai tempat kita keluar balik dekat junction tu, turun bawah tu pusing macam tu. Tapi jangan jalan sengah-sengah. Jangan leha-leha. Tak boleh, kencang ni. Oh, kenyang. Okey. Leha-leha dulu. Main apa benda dah kat sini. Kat atas ni, kat bawah sport center je. Ada apa nak tengok? Jom. Ya. Kau nak tengok sport center. Tak pernah pergi kat IOI Sport Center ni. Pickleball, badminton, futsal, pool table. Buat dia pergi. Kau nak try? Tak minat lah pickleball ni. Pickleball ni untuk orang nak main badminton tak pandai, nak main ping pong tak pandai, dia main pickleball. Mami nak try pickleball.
FOMO. Oh. Ya Allah, bau peluh. Memang lah kat atas ni. Memanglah bau peluh. Tempat orang berpeluh. Kau serius? Penuh. Sold out. Belakang tu Wellington. Mana? Oh. Menarik lah. Apa yang kita makan ni? Entah. Four fingers. Kan satu lagi. Cocok. Kurang lah sama style. Pok Di tertarik dengan tempat ni. Betul sebelah. Lain apa tu? Rasa roza. Yakini kukurun. Hidung. Cidu. Ada di belakang. Hitam. Ni orang nak pergi tu mahal tapi. Ada kat dalam pot. Tak ada dapat pun ada. Itu kemana ni tu? Kita ada Maharaja Karaoke. Kan? Lepas tu Sebelah dia Maharani pula nak buka. The Queen is coming. Bagus. 478. Depan dia tambah 1, 1478. Serius ah? Yang liki 1478. Okey, ni yang liki. Orang punya pun tak mahal macam ni. Mana tu? Ni ke? Oh, Fresh Pro. Ni besar. Oh, tapi dia siap dengan ni lah, Bang. Oh tu bukan cover. Ni dia siap. This adventure combo rasanya. Okey tak kalau Cik nak beli yang ni? Okey. Saya setuju. Sebab dia boleh pakai spare dengan your mic. Tu dah ada your mic. Kita dah ada mic. Ya. Serius lah? Ya. Kita dah ada mic. So mic dia masuk mana sini? Tu. Ni ada pertandingan gasing. Dia orang main gasing. Nampak budak tak main? Oh, tu tanding tu. Ni bukan? Ni main dia testing. Oh, sana bertanding. Tanding lah, tapi dah tutup tu. Tu nak warna apa? Ada warna lain ke? Okey, kita nak pergi solat dulu. Pergi solat dulu. Sekarang dah 9,000. Alamak. 9,550 Cik Ana punya. Kodi? 9,400. 403. Ini adalah surau Jumaat. Sini. Okey, order coffee bean belum balik. 10,000. Kodi 10,100. Cik Ana 10,300. Yeay.
pisang viral lah. Okay, Bodi nak beli goreng pisang viral. Jom. Bukan goreng pisang viral, goreng pisang T10. Bodi dia tak jadi beli pisang T20, so dia beli nasi lemak bungkus kau saja. Apa? For dinner. Ke atas. Okey, tadi Cik Ana dengan Podi buat brisk walk dekat apa nama? Ayu Ice Timur. Sebab kita orang dah lama tak brisk walk kat luar. Cik Ana malas sebab panas. Lepas tu lepas tu sebabkan dah lama tak buat brisk walk, Cik Ana kata jomlah kita buat brisk walk dekat Ayu Ice Timur. Sebab kalau kita lalu Ayu Ice Timur tu kan, from every floor utara selatan tu, kita akan dapat lebih pada 10,000. So hari ni tadi dekat Coffee Bean tengok dapat 10,000. Cik Ana dapat 11,000. Tunjuk 11,000 dah. Papa dapat tak? Oh, tak dapat. Bodi punya step macam kurang sikit. Bukan sebab apa, sebab kita kan comel, kita punya langgar laju sikit. Dia handsome, dia tahu sejalan dia kita kan cik macam tu perasan. Tak adalah sebenarnya. Bila berhenti kat setengah-setengah kedai tu, dia berdiri je ataupun dia duduk tengok Cik Ana. Sedangkan Cik Ana duduk pusing-pusing, tengok tu tengok ni, ada beberapa kedai kita pergi macam tu. Tu je. Apa? Terima kasih menonton. Kita orang beriswa. Oh Cik Ana nak cakap. Hari tu kan Cik Ana kata nak buat cerita pengalaman Cik Ana jadi stewardess sampai Zarul Umbrella notice kan. Okey, dia dah notice saya, tapi saya belum lagi dipanggil untuk share pengalaman Cik Ana jadi stewardess lah. Tapi kan bila Cik Ana tengok kan dia orang punya pengalaman, orang-orang lain yang dia orang panggil tu, aku rasa segan pula. Sebab walaupun dia orang junior saya, tapi sebab dia orang geng-geng kot sebab dia orang semua geng tu. Sebab dia geng dengan Zarul dengan Samsul. Dia punya batch dia dekat-dekat. So, banyak yang terbang sekali. Cik Ana tahun 96, dia orang tahun 99 baru masuk. So tapi tak apa, kita nak juga masuk, nak rasa berpodcast dalam Zarul Umbrella punya Borak dalam Geli. Cik Ana nak share satu cerita tau. Sebab yang latest tu Cik Ana tengok dalam Borak dalam Geli Zarul Umbrella tu, Faizal tu cerita pasal hotel berantu di Taipei. Cik Ana pun pernah mengalami, pernah ada pengalaman di hotel tersebut. Tapi bukan saya yang kena, bukan Cik Ana yang kena. Tapi nak cerita juga. Sebabnya pertama yang Cik Ana, bila Cik Ana sampai kat hotel tu, waktu tu macam first of all, hotel tu kan dia sangat gloomy tau apa. Dia suram
Ada dia something like that lah dekat bawah tu. Bila dia tanam dekat Jepun lah banyak. Dekat bawah tu dia something yang pemegang dia tu. So bagan tu akan bergerak dan dia akan bila ada dia boleh turun naik macam tu lah. Dia adalah dia punya apa dia panggil teknologi dia. So masa tu takut sebab first time rasa, tapi dia tak rasa kuat lah, tapi kita rasa benda building tu, hotel tu bergerak. Macam tu. Itu pertama. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman di Hotel Taipei tu. Okey, yang ni Cik Ana kalau pergi mana-mana tidur dekat hotel, saya tak akan share bilik. Takut macam mana pun saya tak suka share bilik dengan orang. Kita semua kru bila sampai dekat mana-mana destination, kita akan diberi bilik seorang satu tau Pak. Kita tak share. Awak tahulah kan. Okey, kita orang tak share bilik. Okey, so kat Hotel Taipei ni confirm mesti ada orang nak share bilik. Sebab dia orang takut. Cik Ana takut je, aku tak nak share. So tak share lah. Okay, so satu trip ni pergi, sampai je biasalah ada satu stewardess ni dia minta share. So dia share dengan stewardess lain lah. Cik Ana minta nak share. So dia orang share bilik. So malam tu nak tidur, tiba-tiba stewardess dua orang ni yang share bilik ni, dia call. Dia kata, Ana, kau tidur okey ke? Cakap okey. Boleh tak kita nak tidur bilik kau? Lepas tu Cik Ana macam, alamak, takkan nak kata tidak kan? Alamak, macam masa tu malam dah nak pukul 12. Dah malam lah, kira dah nak dekat tengah malam macam tu. Lepas tu esok pula flight pagi. Lepas tu Cik Ana berkata, okey lah, marilah tidur. Datanglah tidur. Datanglah dua orang. So penuh lah bilik saya. Tapi stewardess ni yang dua orang ni dia share satu katil. Badan kita orang stewardess dia kecil-kecil. So satu katil single tu boleh tidur lah berdua. Cik Ana tidur katil satu lagi. So dia datang, kita tidur syok-syok, tiba-tiba macam terjaga kan. Ada orang stewardess ni macam, Nah, kau tak ada apa-apa ke? Tak kena apa-apa ke? Cakap apa benda? Tak ada kena apa-apa ke? Tak ada. Tak apalah, tidur. Cik Ana pun macam ngantuk tidur. Rupanya esok pagi dia orang cerita, walau dia orang dekat bilik, dia orang dah kena kacau. Datang bilik Cik Ana pun dia orang kena kacau lagi. Dia kata ada orang renjis-renjis, ada orang main kaki. Lepas tu dia tanya Cik Ana, tak kena ke? Cakap tak ada. Lepas tu dia mati. Tak, ada terjaga-jaga juga, tapi tak ada lah. Tapi dia ada orang, tak tahulah. Itu je lah pengalaman dekat Hotel Taipei tu. Itu je lah. Ada satu lagi pengalamannya dekat Hotel Hilton Kuching, Sarawak. Masa tu Cik Ana buat domestic flight saja sebelum naik wide body. Wide body ni international flight lah. Cik Ana fly dalam 6 ke 7 bulan dekat domestic, lepas tu dapat naik promote tu wide body lah, international. So masa dekat domestic, masa tu flight ke Kuching, tidur kat sana kan. Sampai petang dekat Kuching. Lepas tu kru kata, jomlah kita pergi makan seafood dekat top 10. Top apa? Top 10 kat atas. Kat atas. Top yang kedai seafood kat atas tu. Kalau orang yang biasa pergi Kuching Sarawak ni tahulah kedai seafood tu. top apa benda tak ingat. So kita pergilah. Lepas tu macam dah nak maghrib, bukan nak maghrib, masa tu dah memang lewat petang. So pergilah ramai-ramai. So on the way balik memang betul maghrib dan hujan renyai-renyai. Nak ke Hilton tu kita jalan kaki, betul kenalah sikit-sikit hujan. Lepas tu Cik Ana pula masa tu period, dan kita terlampau penat, dah makan kenyang, penat, ngantuk lah kan. Teruslah balik bilik. Terus tidur, tak basuh kaki pun saya. Tidur, lepas tu tiba-tiba terjaga kan. Macam macam ada lembaga hitam dekat tepi katil. Cik Ana tengah tengok tau, berbulu-bulu badan dia. Aku kan macam, Allah, apa benda ni? Ya Allah, takutnya. Baca, lepas tu macam tutup mata tak nak tengok kan. Lepas tu buka macam macam dah tak ada apa-apa. Tak tahulah tu bayangan ke apa, tapi benda tu macam betul-betul dekat sebelah tu apa. Lepas tu okey, saya kan tak suka share bilik. Cik Ana sanggup tak panggil orang, tak call siapa-siapa pun datang nak share bilik atau Cik Ana pergi bilik orang, tak. Cik Ana buka lampu, terang-terang, buka TV kuat-kuat. Patutlah Ombel pun macam tu. Kalau dia seorang buka lampu, buka radio, telefon. Saya lebih prefer macam tu daripada share bilik dengan orang. So lepas tu bila dah macam tu buka tu, lepas tu dah buka lampu apa semua tu, macam
Adam. Tak sabar dia kata nak tengok anak-anak ada. So Cik Ana, so hari ni kita orang tu je lah Cik Ana kan. Penat tau bawa balik. Hari tu balik kampung kan kat Kelantan tu. Dia punya penat kan sampai tak buat apa-apa, malas betul. So hari ni garahkan diri buat brisk walk. Dapat 11,000. Oh, dan juga Cik Ana tak sabarlah nak tunggu Zarul Umbrella panggil Cik Ana shooting Borak dan Gili. Cik Ana tak tahu bila, tapi dia dah notice saya. Dia cakap admin dia akan contact. So kita tunggulah. Ada rezeki adalah. Cakaplah terima kasih semua yang mention, terima kasih pada siapa yang mention Cik Ana pada Zarul Umbrella. Terima kasih juga Zarul Umbrella kerana notice saya. Jangan lupa support YouTube Cik Ana dan Pok D. Dan jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Bye.